Sungai paling beracun di dunia. Bila kita sebut sungai, kita bayangkan air yang jernih. Tapi di dunia ni ada sebuah sungai yang dianggap antara paling beracun dan paling tercemar yang pernah direkodkan. Sungai ini ialah Citarum, terletak di Indonesia dan ramai pakar alam sekitar menggelarkannya sebagai salah satu sungai paling toksik di bumi. Untuk video ni, Nisa cuma kongsikan maklumat umum berdasarkan laporan Organisasi Alam Persekitaran Antarabangsa, artikel media global dan ringkasan kajian pencemaran sungai. Nisa bukan ahli geografi atau pakar ekologi, jadi ini hanyalah overview asas dan setiap sumber mungkin berbeza sedikit daripada segi angka dan butiran. Sungai Citarum adalah sungai yang sangat penting untuk berjuta-juta penduduk. Ia bekalkan air digunakan untuk pertanian, industri dan juga kehidupan harian. Tapi sejak beberapa dekad lepas, kawasan sekitar sungai ini berkembang menjadi salah satu pusat industri tekstil terbesar di Asia. Ribuan kilang beroperasi di sekelilingnya dan banyak sisa industri pewarna fabrik, bahan kimia serta logam dikatakan terus mengalir ke dalam sungai. Disebabkan pencemaran yang berpanjangan, air sungai berubah warna, penuh dengan buih kimia, sampah terapung dan tebal dengan lapisan toksin. Beberapa laporan menunjukkan kehadiran bahan yang sangat berbahaya seperti merkuri, kromium, plumbum dan sisa pewarna industri. Ada kawasan tertentu yang airnya tak lagi kelihatan seperti air, lebih macam campuran lumpur toksik yang tak pernah disentuh. Walaupun begitu, masih ada komuniti yang terpaksa menggunakan sungai ini untuk kegunaan harian sebab tu saja sumber air yang mereka ada. Keadaan ini macam mendorong kerajaan dan organisasi antarabangsa menjalankan program pemulihan besar-besaran untuk mengembalikan sungai ini kepada keadaan yang lebih selamat. Walaupun prosesnya mengambil masa bertahun-tahun. Sungai Citarum jadi contoh bagaimana satu ekosistem yang penting boleh berubah menjadi berbahaya apabila pencemaran yang tak dikawal. Benda ni mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga sumber air. Itu sahaja guys untuk hari ni. Kalau korang berminat dengan cerita Nisa, cerita pendek ni, korang boleh subscribe channel Nisa dan juga follow Nisa dekat TikTok.